uji manusia ada kemampuan dia. Kamu mungkin sampai, Alhamdulillah. Sampai jadi apa sih nak buat? Tak apalah, biar nanti kan dia balik sini. Sebab dah sampai ke rumah tuan dia. Kami pun minta untuk tidur bang. Minta untuk tidur. Tidurlah kami dekat situ. Bila kita orang tidur, dia jamukan kita orang air teh, dengan biskut beri. Dengan tu lah hari kedua tu. Lepas dah settle, kami pun tidur lah. Tidur kepenatan. Jadi dah tidur sampailah malam. Pakcik tu pun tak kejut kita orang untuk sembahyang Maghrib, Isyak. Kami tidur lah. Tidur, saya yang terbangun dulu. Bila saya terbangun, saya pandang muka Din. Dia kat sebelah dengan tidur. Dengkur dia pun bertahan tak. Kejut dia. Din. Rumah orang ni Din. Aku berapa dah ni malam, sembahyang apa pun tak. Bangun lah. Letih, dapat tidur best. Lega lah.